Okay, sekarang aku ada dekat MK8 ATV punya kawasan. Sini ada go-kart kau tahu dekat Genting Island. Aku pernah dengar pasal kart dekat Genting Island tapi tak tahu pula kat sini Ni dia, aku ada race dengan Segway Villain. Tengok ni kita punya XX10 Segway Villain. Benda ni kecil je sebenarnya kalau tengok saiz kancil lah. Shock dia, tengok shock dia boleh tune ke atas ni. Dia punya rebound apa semua. Oh shit. And tengok berapa banyak dia orang ada kat sini. Berlambak weh. So nice. Okay, kita tanya Farid kita. Farid yang manage ni semua ni. Nampak. Okay, berapa engine power dia? Okay, engine power on spec we 104 horsepower. 104 Yes. I don't ingat 60 ke. 104 horsepower. 104 man. Twin cylinder inline. Oh, twin cylinder. Transmission dia CVT. Wow. Oh, CVT. Okay. Oh yo, lepas tu tengok. Okay, kat depan ni pun boleh adjust suspension. Nampak. Adjustable rebound. So ni tempat winch dia. Winch. You can operate a winch, you put a socket here. Oh, cun gila. Dan kalau you sangkut lah, you boleh tarik. Ni winch. Gila cun. Villain ni dia ada dua model. Satu SX10, yang ni 1 point. Ni 1.0. 1.0 and then dia ada bigger one. Yes, SX20. 2 liter turbo. 238 Turbo. Yes, correct. Okay. So basically yang tu tak ada kat Malaysia. Belum lagi. Baru launch model 2. So dia akan ada by Julai. Kita dah place order. Sebetulnya kita dah ada place order. And ada reason kenapa dia jarang dijalankan kat Malaysia? because 238 horsepower actually quite powerful lah for this track actually. Kalau 238 horsepower tu kalau main kat dune best. Yes. Main dune pasir or big track, short circuit, trophy truck ni style. Ni apa padang pasir dekat Melaka tu. Kan? Kelebang kan? Macam gila. Aduh, left hand drive. Okay, mari kita start engine. Dia ada button. Macam siap. Macam tak boleh Z dah pakai sini. First fail of the day. Macam mana nak start? Yang sebelah kanan ada butang merah, dashboard center console. You push down. Okay, then press the start button. Fail. I tak pernah beli kapal terbang. Bukan. Lamborghini bukan macam ni. Lagi senang nak start mah. Masuk gear. Gear dia kat sini. High low. Mau rasa high lah kot Ada handbrake. Handbrake dia macam biasa. Ini untuk Z pegang 4-wheel punya selector je. Oh nice. So this is 2-wheel. Oh man. Then you have 4-wheel. Then you have front lock. I thought it's 2-wheel. 2 and 4 bro. Oh man. I put on 2-wheel lah. 2-wheel drive. Okay, kita manja-manja dulu. How hard sebenarnya dia boleh take the heat. Follow ini.
nampak. Cameraman habis. Tak adalah, mana ada kotor. Tak kotor ni. Aduh. Ini bukan belasah race mode tau. Race mode lagi, tengoklah geng-geng yang datang. Rally driver lah, Gymkhana driver lah. Memang oh my god punya driver. Habis. Gila lah. Ini aku penayang anak aku naik. Gila weh. Kalau ni baru lelaki. Lelaki kena kotor, mana boleh bersih. Putih. Seluar putih. Silap hari lah seluar putih. Silap hari. Habis cameraman habis. Paling best part balik nanti kereta bini seat putih. 24 hari bulan Mei ni ada official race Billion Cup Round 1 2025 kat MK8 ATV Genting ni. Ada qualifying 10 minit, petang tu start heat 1 20 minit, malam pula heat 2 20 minit. Jom. Join aku racing main lumpur hujung minggu ni. Limited seat tau, so kena call cepat nombor di bawah.